Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Muhammad Kamal Muhammad Shah. Pada hari ini, kami daripada kumpulan Pusat I iaitu Kuching akan membentangkan tentang strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Nur Adira Najmi binti Safri, nombor kad matrik 290221. Yang kedua adalah Petrina Doris anak Peter, nombor kad matrik 290495 dan Francis anak Jampang, nombor kad matrik 290365. Hari ini, kami akan membentangkan tentang strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pengenalan berdasarkan tajuk kami. Memegang jawatan sebagai pengurus syarikat merupakan tanggungjawab yang besar dalam menyelia dan juga melaraskan operasi harian syarikat. Objektif utama dalam perniagaan sebuah syarikat termasuklah membuat keputusan yang strategik, mengurus sumber dan juga mengetuai pasukan di dalam syarikat tersebut. Pengurus memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi, menetapkan matlamat dan memastikan pematuhan terhadap dasar dan juga peraturan syarikat. Laporan ini adalah bertujuan untuk menceritakan pengenalan sebagai pengurus yang baru dilantik dan terpilih untuk menjadi salah seorang ahli di dalam kumpulan perundingan yang mewakili negara Malaysia dalam perundingan yang diaturkan oleh Biro Hal Ehwal Perdagangan dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri Amerika Syarikat. Perundingan ini memberikan peluang yang besar untuk terlibat dalam hubungan antarabangsa yang melibatkan perbezaan budaya dan juga bahasa, serta cabaran komunikasi yang perlu diatasi untuk memastikan kejayaan dalam mencapai matlamat perundingan. Laporan ini akan memberikan tumpuan kepada pengalaman sebagai seorang pengurus syarikat dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran tersebut serta menghuraikan strategi komunikasi yang digunakan sepanjang program perundingan ini dijalankan. Sebagai contoh, menurut laporan daripada Mustafa pada tahun 2020, laporan tersebut menunjukkan bahawa syarikat besar seperti Bank Islam juga mempraktiskan sosial yang dimanfaatkan dalam wacara muamalat melalui penggunaan kata ataupun istilah bahasa Arab tulen dalam teks yang berbahasa Melayu. Malah, terdapat juga penggunaan kata atau istilah gabungan daripada Melayu, Arab. Ini menunjukkan bahawa syarikat besar seperti Bank Islam turut mempraktikkan sosial dari segi penggunaan kata atau istilah yang berbahasakan perantaraan iaitu bahasa Arab. Oleh hal yang demikian, sebagai pengurus syarikat, bahasa perantaraan dalam perundingan memberikan keistimewaan bagi perundingan yang perlu dilakukan sepanjang program tersebut dijalankan. Namun demikian, walaupun perundingan tersebut mempunyai kelebihan untuk mempelajari perantaraan bahasa antara syarikat lain, terdapat beberapa kelebihan untuk mempelajari perantaraan bahasa antara syarikat yang lain. Terdapat juga beberapa kesukaran dalam menyesuaikan diri kepada persekitarannya berpunca daripada perbezaan budaya. Isu yang terjadi ini termasuklah ahli delegasi dari negara lain sukar untuk memahami percakapan dan juga sering tersalah tafsir yang melibatkan isyarat tubuh dan juga niat sebenar. Bersesuaian dengan laporan ini akan membincangkan tentang cabaran, tindakan dan strategi komunikasi yang paling bersesuaian dengan topik ataupun isu yang kami bentangkan pada hari ini. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tindakan di dalam isu ini. Pertama sekali, apabila dilantik sebagai ahli kumpulan perunding yang mewakili Malaysia, peranan sebagai pengurus syarikat adalah penting dalam memastikan kepentingan, nilai dan juga perspektif Malaysia bagi menyampaikan dan disokong dengan berkesan. Oleh hal yang demikian, menggabungkan kemahiran komunikasi yang kukuh dan juga pemahaman yang mendalam tentang landscape perniagaan Malaysia adalah sangat penting bagi seorang pengurus syarikat.
Saya akan menerangkan beberapa pendekatan tindakan yang perlu dilakukan apabila dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Yang pertama adalah terlibat dalam dialog konstruktif. Mendengar secara aktif segala perbualan dan juga perundingan semasa program ini dijalankan adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan. Sebagai pengurus syarikat yang mewakili Malaysia untuk program ini, memberi perhatian kepada apa yang orang lain katakan semasa program ini dijalankan akan menunjukkan rasa hormat terhadap perspektif mereka dan juga mampu membantu dari segi kesukaran dalam menyesuaikan diri kepada persekitaran yang berpunca daripada perbezaan budaya. Sebagai contoh, apabila kita menanyakan soalan kepada orang lain di dalam program perundingan tersebut, ia akan menjelaskan sebarang perkara yang tidak difahami dan juga terlibat mengenai perundingan ataupun perbincangan yang tersebut. Menurut laporan daripada Octaviani pada tahun 2022, terdapat satu isu di mana di dalam perbincangan bersama dunia antarabangsa mengutuk Myanmar di dalam Majlis Keselamatan PBB yang menganggap bahawa tentera Myanmar telah mengabaikan hak asasi manusia. Susulan keputusan pihak yang terlibat telah menyatakan bahawa ASEAN perlu menjalankan dialog konstruktif untuk mencari penyelesaian dan juga membantu Myanmar dengan perundingan yang mampu menghasilkan penyelesaian dan juga mendapatkan kesefahaman untuk Myanmar dan juga negara lain. Myanmar juga dengan perundingan yang mampu menghasilkan kesefahaman yang terjalin. Secara natijahnya, bekerjasama dengan wakil dari negara lain yang berkongsi matlamat yang sama untuk mengukuhkan kedudukan akan dinyatakan dengan jelas sesuai dengan keutamaan di Malaysia serta dapat membantu seperti pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam sekitar, equity sosial ataupun pemeliharaan budaya menggunakan bahasa yang mudah difahami iaitu bahasa Inggeris. Tindakan yang kedua adalah menguasai bahasa Inggeris. Tindakan yang seterusnya termasuklah kefasihan dan juga keyakinan yang boleh dipentingkan dengan mengamalkan berbahasa Inggeris dengan lebih kerap. Sebagai contoh, banyak yang mengambil bahagian dalam perbincangan, menonton berita perniagaan di dalam bahasa Inggeris dan juga membaca jurnal perniagaan di dalam bahasa Inggeris. Pengurus syarikat juga perlu mahir di dalam istilah ekonomi dan juga perniagaan di dalam bahasa Inggeris jika mereka mahu berkomunikasi dengan baik dalam persekitaran yang lebih profesional. Menurut laporan daripada Tajuddin pada tahun 2022, parti politik utamanya seperti Social Democratic Party, Swiss People's Party, Christian Democratic Party, Radical Party dan Green Party yang diadakan di luar negara turut mempunyai ciri iaitu country-wide party yang aktif di seluruh bahagian persekutuan dengan ahlinya yang merangkumi kumpulan etnolinguistik yang berbeza iaitu yang bertutur bahasa Jerman, Perancis, Itali dan juga Roman. McGarry menyatakan bahawa kedua-dua negara boleh mengekalkan kestabilan negara dan keharmonian etnik dengan adanya struktur parti politik seperti ini di seluruh persekutuan. Oleh hal yang demikian, sebagai wakil daripada Malaysia, kepastian, sebutan dan juga komunikasi yang jelas boleh difahami adalah salah satu objektif utama supaya ia lebih memudahkan perundingan antara negara yang lain. Justru, pertimbangan ini akan menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa ataupun bekerjasama dengan jurulatih bahasa merupakan inisiatif yang lebih praktikal untuk menguasai bahasa Inggeris dan juga mencapai matlamat sebenar semasa program tersebut dijalankan. Yang ketiga adalah membangunkan pelan yang strategik. Membangunkan pelan yang strategik ini dapat menetapkan melalui matlamat yang jelas yang merupakan tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila dilantik sebagai pengurus di dalam syarikat dan juga merupakan seorang ahli yang
menjadi wakil untuk pertandingan yang bakal mewakili Malaysia. Menentukan rupa kejayaan dari segi penguasaan, bahasa dapat memberikan keyakinan kepada diri kita sendiri serta lebih senang untuk berkomunikasi. Termasuklah di dalam program yang seperti program perundingan yang tersebut. Oleh hal yang demikian, hasil yang boleh diukur seperti komunikasi yang lebih baik dalam mesyuarat, maklum balas pelanggan yang lebih baik atau peningkatan jualan di pasaran antarabangsa dapat digunakan dengan baik sekiranya pelan strategik ini ditubuhkan. Sebagai contoh, pihak syarikat bertanggungjawab untuk membuat program latihan bagi membangunkan pengurus syarikat ini untuk berbahasa dengan lebih komprehensif. Menurut Sufaruddin, pada tahun 2023, inovasi pemasaran untuk pengurus syarikat dalam mewakili Malaysia di dalam program perundingan menunjukkan bahawa syarikat boleh menggunakan pelbagai saluran pengedaran sebagai medium untuk berinteraksi dengan pelbagai matlamat. Akibatnya, pengurus syarikat sepatutnya menjadi lebih proaktif dalam pemasaran dengan meningkatkan komunikasi antarabangsa untuk komunikasi yang lebih jelas dan meningkatkan teknik, kaedah dan peralatan baharu termasuk peningkatan prestasi melalui kecanggihan teknologi. Selain itu, mengadakan kursus bahasa supaya dapat mewakili Malaysia dengan bahasa Inggeris juga dapat membantu untuk mudah difahami. Justru, ia dapat dibangunkan dengan program latihan iaitu bahasa yang komprehensif. Natijahnya, senario ini memainkan peranan yang penting dalam rundingan dan pembentangan untuk membina keyakinan dalam situasi dunia yang sebenar. Dengan mengikuti tindakan berstruktur ini, masalah penggunaan bahasa perantaraan akan menjadi dengan yakin dan lebih jelas dan akan memastikan wakil Malaysia dilengkapi dengan baik untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan dalam persekitaran perniagaan dan juga persaingan di dalam global. Ini akan meningkatkan prestasi individu dan menyumbang kepada kejayaan dan daya saing syarikat secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Saya mempersilakan Encik Francis untuk membentangkan poin yang seterusnya. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pensyarah kami yang dihormati Dr. Muhammad Kamal bin Muhammad Shah serta rakan-rakan sekalian. Saya Francis Anak Jampang akan meneruskan pembentangan bagi bahagian ketiga yang bertajuk Strategi Komunikasi dalam Perundingan Antarabudaya. Fokus saya adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi komunikasi ini dapat meningkatkan keberkesanan dalam proses perundingan apabila pihak-pihak terlibat berasal dari latar belakang budaya yang berbeza. Dalam era globalisasi masa kini, interaksi antara individu daripada pelbagai latar budaya semakin meningkat, terutamanya dalam sektor perniagaan, diplomasi dan hubungan antarabangsa. Namun begitu, ketegangan budaya boleh menjadi penghalang utama kepada kejayaan perundingan. Perbezaan dalam kosakata norma masyarakat serta gaya perbualan seringkali menyebabkan salah faham dan gangguan dalam penyampaian mesej. Oleh itu, pengetahuan mendalam tentang elemen budaya amat penting supaya komunikasi dapat dijalankan dengan berkesan dan objektif rundingan tercapai. Antara strategi yang boleh diguna pakai termasuk menyesuaikan adat perbualan dengan budaya pihak lain, mengelakkan nada suara yang boleh ditafsirkan negatif dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium perantaraan yang lebih jelas dan mudah dipahami bersama. Penyesuaian gaya komunikasi bermaksud keupayaan untuk menyesuaikan cara kita bercakap, menulis dan berinteraksi mengikut latar budaya pihak yang dirunding. Ini merangkumi penggunaan bahasa, nada suara, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Kita perlu sedar bahawa setiap individu membawa
bersama mereka latar belakang budaya yang membentuk cara mereka berkomunikasi. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menyesuaikan gaya penyampaian agar mesej yang ingin disampaikan tidak disalah tafsir. Pertama, kita perlu menyesuaikan bahasa dan cara bertutur. Dalam konteks antara budaya, kita digalakkan menggunakan ayat yang mudah, ringkas dan jelas. Elakkan penggunaan istilah teknikal yang mungkin tidak dipahami oleh pihak lain. Di samping itu, intonasi suara serta bahasa tubuh juga memainkan peranan dalam membantu penyampaian mesej agar lebih jelas. Kedua, menyesuaikan nada dan gaya komunikasi amat penting. Contohnya, masyarakat Barat cenderung untuk bersikap ekspresif dan terus terang, manakala masyarakat Asia lebih berhati-hati dan menghargai kesopanan. Maka kita perlu sensitif terhadap perbezaan ini untuk mengekalkan keharmonian semasa perundingan. Ketiga, teknik pencerminan atau mirroring boleh digunakan bagi membina persefahaman. Ini melibatkan penyesuaian suara, gerak tubuh dan ekspresi wajah supaya selari dengan rakan perunding. Namun, pencerminan ini perlu dilakukan secara halus dan tidak berlebihan kerana jika terlalu ketara, ia boleh mendatangkan ketidakselesaan. Selain komunikasi lisan, komunikasi bukan lisan juga memainkan peranan penting dalam perundingan antara budaya. Ia merangkumi gerak isyarat, ekspresi wajah, postur badan dan sentuhan mata. Dalam banyak kes, mesej yang disampaikan melalui bahasa tubuh membawa makna yang lebih mendalam dan kadang-kadang lebih berkesan daripada kata-kata. Komunikasi bukan lisan juga boleh menjadi pengganti apabila terdapat halangan bahasa. Namun, kita perlu berhati-hati kerana gerak isyarat yang dianggap biasa dalam satu budaya mungkin membawa maksud yang sangat berbeza dalam budaya lain. Pertama, kita mesti memahami makna gerak isyarat. Sebagai contoh, mengekalkan hubungan mata dianggap sebagai tanda keyakinan di negara barat, tetapi mungkin dianggap kurang sopan dalam budaya Asia tertentu. Kedua, bahasa tubuh yang sesuai seperti duduk dengan postur yang terbuka dan tenang menunjukkan kesediaan untuk bekerjasama. Sebaliknya, tindakan seperti menyilangkan tangan atau menggoyangkan kaki boleh menunjukkan sikap negatif. Ketiga, ekspresi wajah dan penggunaan isyarat tangan perlu digunakan dengan penuh kesedaran. Ekspresi wajah yang mesra boleh membantu mewujudkan suasana yang positif. Namun begitu, simbol tangan seperti ibu jari ke atas yang positif di barat mungkin membawa maksud menghina dalam budaya lain seperti di Timur Tengah. Komunikasi yang berkesan dalam perundingan antara budaya bukan hanya memerlukan kepahaman teknikal, tetapi juga empati dan kesedaran budaya. Ini bermakna kita perlu memahami perseptif pihak lain, menghormati kepercayaan dan amalan mereka, serta bersedia untuk menyesuaikan diri. Tanpa kesedaran budaya, kita mungkin secara tidak sengaja menyinggung pihak lain walaupun niat kita baik. Empati pula membolehkan kita memahami keperluan dan emosi pihak lain, serta bertindak secara lebih rasional dan bijaksana dalam menangani perbezaan budaya. Apabila empati dan kesedaran budaya digabungkan, ia mampu merapatkan jurang perbezaan dan mewujudkan suasana yang lebih harmoni serta produktif. Kita perlu membangunkan keupayaan empati, iaitu memahami sudut pandang serta keperluan pihak lain dengan penuh keikhlasan. Ini membantu kita mengelakkan tindakan atau perkataan yang menyinggung. Menghormati budaya adalah kunci. Contoh dalam budaya Jepun, tunduk ketika berkenalan adalah tanda hormat.
manakala dalam budaya barat berjabat tangan adalah lebih sesuai. Dengan menghormati adat ini kita dapat membina hubungan yang lebih kukuh. Mengamalkan teknik mendengar secara aktif, iaitu memberi perhatian sepenuhnya semasa orang lain bercakap. Memberi respon dengan anggukan atau pengulangan isi penting. Ini mungkin sahaja menunjukkan kita menghargai pandangan mereka, tetapi juga memastikan mesej dipahami dengan tepat. Sekian saja daripada saya untuk bahagian ketiga dan keempat yang menyentuh tentang strategi komunikasi dalam perundingan antara budaya. Semoga penerangan ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang betapa pentingnya penyesuaian gaya komunikasi. Komunikasi bukan lisan serta empati dan kesedaran budaya dalam memastikan kejayaan sesuatu perundingan. Untuk seterusnya saya mempersilakan rakan saya Puan Petrina yang akan menyampaikan pemandangan bagi bahagian kelima. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya, Encik Francis anak Jampang. Kali ini akan saya kongsikan bersama iaitu impact ataupun kesan daripada pelaksanaan strategi perundingan. Pelaksanaan strategi komunikasi dan perundingan yang telah dijalankan dalam situasi ini memberi impact yang signifikan terhadap keberkesanan proses perundingan dan hasil yang dicapai. Berikut adalah beberapa impact yang boleh dilihat hasil daripada penerapan strategi komunikasi dan perundingan yang diambil. Yang pertama, meningkatkan kefahaman dan penghargaan terhadap perbezaan budaya. Yang kedua, pengurangan ketegangan dan meningkatkan kerjasama. Ketiga, peningkatan kecekapan komunikasi. Keempat, pengukuhan hubungan dan kepercayaan antara negara. Kelima, peningkatan keyakinan dalam komunikasi antara bangsa ataupun perundingan antara bangsa. Dan yang keenam, peningkatan hubungan kerjasama dalam jangka masa yang panjang. Okey, baiklah rakan-rakan, kita akan kongsikan bersama. Kemudian, yang pertama ialah meningkatkan kefahaman dan penghargaan terhadap perbezaan budaya. Menyediakan diri dan mengambil waktu untuk benar-benar memahami pemikiran serta budaya yang berbeza, aspek budaya dan gaya bahasa asing yang unik antara semua negara yang terlibat adalah cara terbaik untuk mengelakkan banyak ketidakfahaman yang berlaku biasanya di peringkat perbualan antara bangsa ini sendiri, iaitu pemahaman ini tidak hanya membaiki komunikasi bahasa tetapi juga memelihara rasa hormat di kalangan semua pihak serta delegasi. Manakala sisi perundingan menunjukkan usaha dalam percubaan mengenali budaya yang berbeza dan hormat, saling percaya yang kukuh diteguhkan, menjadikan hubungan perundingan dan pihak lain lebih terbuka dan produktif. Di sisi lain, anggota delegasi dari negara lain melihatnya sebagai individu yang menghormati kepelbagaian budaya. Dengan itu, perbualan tersebut lebih selesa dan perundingan lebih boleh dipercayai. Strategi kedua iaitu pengurangan ketegangan dan meningkatkan kerjasama. Ketika kedua belah pihak merundingkan bagaimana menyelesaikan masalah dapat dicapai, itu pasti dapat memastikan semua pihak tetap berfokus pada objektif bersama, iaitu untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan mereka. Ini mengurangkan ketegangan yang mungkin timbul ketika beberapa pihak merasa perlu untuk membantu diri sendiri tanpa mengambil kira keperluan pihak lain, dan pada masa yang sama meningkatkan tahap kerjasama. Seringkali minat yang diberikan kepada pihak lain kerana keupayaan untuk mendengar secara teliti boleh membawa kepada pandangan pihak lain diperhitungkan. Hasil kualiti perbincangan meningkatkan juga akan membawa kepada penyelesaian masalah yang lebih positif. Sifat reputasi umumnya membuat pihak kedua merespons secara positif.
apabila mereka merasa dihargai dan mereka percaya bahawa kepentingan mereka diambil kira. Strategi impact yang ketiga ialah peningkatan kecakapan komunikasi. Mengenai peningkatan kecakapan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tepat serta memerhatikan bahasa tubuh yang sesuai, mesej akan mudah disampaikan dan tidak mudah disalah tafsir melalui kecakapan penyampaian mesej. Ini membenarkan untuk mengurangkan kebarangkalian kesalahan komunikasi yang boleh mempengaruhi hasil. Ia juga boleh menyelaraskan gaya komunikasi kebergantungan kepada situasi. Sebagai contoh, boleh bertutur dengan lebih formal pada mesyuarat yang lebih rapat dalam masa yang sama di dalam perbualan bicara yang tidak resmi. Pendidikan juga membenarkan komunikasi untuk berjalan lebih berkesan sesuai konteks, membuat apa-apa yang memudahkan pencapaian keputusan bersama dengan pengurus yang lain. Impact yang keempat ialah pengukuhan hubungan dan kepercayaan antara negara. Selain itu, penggunaan hubungan pribadi di dalam perbincangan serius juga mempunyai kesan yang positif. Kebanyakan budaya di Asia seperti kepercayaan kepada sahabat yang bergantung pada sahabat itu sendiri ataupun hubungan itu sendiri adalah suatu hal yang penting bagi berlakunya proses perundingan. Ini mengurangkan ketegangan di antara delegasi dan memadankan atau menyesuaikan persekitaran yang lebih bersemangat dan akrab. Seterusnya akan mengakibatkan perbincangan yang lebih jujur dan hasil yang lebih menguntungkan, melibatkan elemen budaya tersebut dalam pengurusan peranan dari kedua-dua negara menyebabkan pandangan yang sesuai. Sebagai contoh, sebagai utusan Malaysia, kita boleh membawa kenyataan bahawa negara saya kepada wakil-wakil negara lain dengan lebih yakin. Impact yang kelima ialah peningkatan keyakinan dalam perundingan antarabangsa. Selepas mengenepikan cabaran awal yang berkaitan dengan komunikasi, kita akan lebih yakin bahawa boleh berkomunikasi dengan wakil negara-negara lain, terutama negara-negara barat. Keyakinan tersebut membolehkan perundingan peserta untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tersebut dan menyumbang kepada penyelesaian masalah yang lebih efektif melalui perasaan, keyakinan dan berdaya saing, iaitu mengikut yang lebih tinggi. Ini juga akan memberi ruang kepada kita untuk lebih luas dalam kemahiran walaupun ia merupakan situasi yang mencabar dan memerlukan pembelajaran untuk mengubah pendekatan bagi proses rundingan dan komunikasi daripada apa yang dipersetujui mengikut keperluan semasa. Komunikasi yang jelas dalam perundingan adalah sangat berguna dalam rundingan antarabangsa dan yang lain pada masa akan datang, supaya ia lebih baik dan ditambah baik dari semasa ke semasa dalam kemahiran yang lebih meluas tentang budaya dan dialek pengurus atau wakil yang terlibat. Yang terakhir ialah impact-nya ialah peningkatan hubungan kerjasama jangka panjang. Salah satu impact utama daripada strategi komunikasi yang baik adalah pembinaan hubungan yang dapat diteruskan selepas perundingan selesai. Kerjasama yang berterusan antara negara-negara dapat dicapai apabila hubungan yang dibina berasaskan kepercayaan dan penghargaan terhadap budaya masyarakat masing-masing. Ini membuka peluang yang lebih banyak kerjasama ekonomi dan perdagangan di masa depan. Ini sudah pasti menyumbang kepada peningkatan hubungan kerjasama jangka panjang. Oke, sekian saja pembentangan saya. Diteruskan dengan kesimpulannya. Baiklah, secara kesimpulannya ialah secara keseluruhannya melalui penerapan strategi komunikasi dan perundingan yang efektif,
Impaknya terasa dalam beberapa cara. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma budaya dan atas perilaku suatu negara memberi kesan terhadap kefahaman antara pihak. Sementara dasar hubung kait antara kemungkinan yang tidak terjangka juga memacu membangun hubungan dan rasa saling menghargai yang kuat. Pendekatan yang fleksibel dan empatik tidak hanya membantu mencapai keputusan yang lebih baik, tetapi juga memperkukuhkan hubungan kerjasama jangka panjang antara negara. Natijahnya, penerapan strategi komunikasi ini secara bersama memberikan impak yang sangat positif dalam mengurangkan perbezaan budaya dalam perundingan antara bangsa, yang jelas berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mengurangkan jurang budaya, meningkatkan kefahaman bersama, dan membina hubungan yang lebih harmonis. Kesan daripada perubahan ini bukan hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga membantu mewujudkan suasana perundingan yang lebih konstruktif. Oke, sekian saja pembentangan saya.